Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana berminat dengan video teknik sharp entry daripada saya Tok Wan FX. Jadi, dalam trading forex, menggunakan teknik sharp entry, apa yang bila kita sebut sharp entry, kita ibaratkan diri kita sebagai seorang sniper yang handal. Sniper dalam ketenteraan memainkan peranan yang sangat penting dalam peperangan, terutamanya bila kita berhadapan dengan musuh lah. Jadi sniper ini, bila kita tengok ataupun kita melalui situasi menjadi seorang sniper, ataupun kita dah tengok video-video, movie-movie yang menceritakan seorang sniper, pastilah kita akan dapat lihat bahawa orang yang askar, tentera yang memainkan peranan sebagai seorang sniper ini, pastilah nombor satunya mempunyai kemahiran yang sangat tinggi menggunakan senjata. Dan yang kedua, kita boleh tengok mereka akan orangnya yang sangat sabar dan mempunyai kawalan yang sangat tinggi daripada sudut fizikal maupun mental. Dan pastilah mereka ini adalah sentiasa duduk dalam keadaan yang mendebarkan. Kerana apa? Mereka mengambil risiko untuk menembak, untuk menewaskan musuh, dan dari sudut yang sangat jauh. Maksudnya dia akan duduk jauh, kemudian dia akan tembak musuhnya sangat jauh menggunakan teropong, dan dia kena pastikan bahawa yang ditembak itu adalah musuh yang benar-benar tepat. Jadi teknik sharp entry, kita akan mencari jalan bagaimana untuk entry dalam forex dalam keadaan yang benar-benar tepat. Dalam keadaan yang benar-benar tepat. Jadi untuk menjadi seorang sniper dalam forex, kita perlulah seimbangkan disiplin diri kita. Khasnya kita kena kawal diri kita. Orang kata mesti tenang, yakin dan juga berhemah. Mereka orang sniper dalam forex ni, mereka antara orang yang kekal lama lah biasanya. Maknanya kita bukanlah menembak membetultuli ataupun entry membetultuli yang kadang-kadang yang tak masuk akal pun. Jadi yang entry yang betultuli inilah yang buat jantung sentiasa berdegup kencang, rambut cepat beruban, selalu sakit kepala, tak boleh tidur malam dan macam-macam penyakit. Dan mungkin anda mati depan komputer disebabkan sakit jantung, kan? Jadi bagi mengelakkan perkara-perkara berikut, adalah lebih baik kita entry dengan tenang, yang yakin, orang kata, dan kita kita belajarlah selepas ni caranya. Untuk tembak dengan tepat, pertama sekali yang perlu kita kuasai adalah kita mesti apa-apa teknik sekalipun yang ada dalam dunia ni, dalam forex, kita mesti gunakan maklumat yang kita dah belajar itu dengan betul-betul yakin. Ramai orang dia dah belajar banyak teknik, dia belajar banyak teknik, kemudian dia cuba dalam satu masa tu dia gunakan banyak-banyak teknik, akhirnya MC loss. Itu perkataan-perkataan yang biasa, yang aduhai MC lah, loss lah, kan, rugi dan sebagainya, meleburkan duit anda. Asalnya nak melabur, tapi akhirnya duit yang dilaburkan tu lebur tanpa terima sebarang keuntungan.
sekalipun. Okey. Jadi untuk mendapat sharp entry sebagai seorang sniper, kita tengok mereka pastilah akan menerima laporan yang khas untuk mereka, untuk mereka bersedialah menunggu atau menanti di satu tempat. Okey. Dan apabila betul-betul nampak musuh, barulah dia akan trigger, tarik dia punya pin, pam, molotov, dan tepat ke arah musuh tanpa ragu-ragu dan was-was. Okey. Dalam trading forex, okey, apa yang perlu kita buat? Kita akan buat macam-macam. Kita akan buat mapping pada graf. Okey. Kita akan tengok juga daripada sudut technical, fundamental, berita, depth of market, dan orang kata macam-macam lagi lah yang memberikan informasi kepada kita untuk kita tembak secara tepat, ataupun dipanggil confluence dalam bahasa Inggeris. Okey. Maka kalau kita tak confluence, maka kita tak trade. Kena ingat tu. Kalau rasa tak confluence, jangan trade. Relax, tenang, sabar dan tunggu. Sabar dalam menunggu tu yang susah kan. Okey, jadi dengan teknik sharp entry tu, okey, kita akan gunakan time frame yang lebih tinggi lah, bagi lebih tepat, bagi melihat bagi melihat trend, dan juga supaya kita lebih yakin dalam trading forex. Okey. Okey, maknanya dalam trading forex kita akan melihat time frame yang lebih tinggi. Okey, maknanya kita kalau kita jadi seorang sniper, okey, kita akan gaji dahulu battleground. Okey, dekat mana lokasi berlindung, lokasi musuh, dekat mana lokasi kita nak bersembunyi, apakah yang boleh membantu mereka semasa peperangan. Okey, jadi sebagai seorang forex trader, time frame merupakan battleground kita. Okey, kita akan mula merancang trade kita dengan mengenal pasti support and resistance. Okey, bagi sesiapa yang belum memahami support and resistance, boleh download e-book secara percuma di website tu, otaicopytrader.com. Okey. Selain daripada tu, kita akan tengok trend, tengok chart pattern dan sebagainya. Cuma daripada mana kita bermula menentukan ketepatan dalam mengenal pasti elemen-elemen penting tersebutlah. Okey, jadi bagaimana kita nak mula trade? Pastilah kita akan mula tengok daripada chart weekly ataupun chart yang lebih besar lah. Kita akan tengok weekly dulu, kita akan tengok daily, kita tengok H4. Okey, kadang-kadang ada orang dia akan trade terus. Okey, macam teknik tu insya-Allah akan tunjukkan gunakan teknik gunakan time frame H4. Okey, dan kita akan tengok H1. Okay. Dan kalau nak scalping pun insya-Allah tu akan ajarkan selepas ini, insya-Allah. Okey. Dan tip yang seterusnya, menjadi seorang sniper, seorang trader yang sharp entry, pastilah kita tidak akan gopoh untuk menembak. Okey. Bila kita nampak setup, pastikan setup itu betul-betul dalam SOP trading kita. Apabila kita mahu melaksanakan trading plan, gunakan pending atau limit order. Okey. Elakkan daripada menggunakan instant order, kerana itu hanya membuatkan anda kurang sabar untuk masuk dalam masuk entry lah dalam forex trading ini. Okey. So, tanyalah ramai jutawan. Saya dah jumpa dengan ramai jutawan forex
yang kita tak sangka pun dia ni jutawan. Okey. Mereka ini bila trading orangnya sangat sabar. Sangat sabar dan kunci dalam kejayaan. Okey. Dan kita tahu bahawa dalam forex trading ini adalah high risk, high reward. Maksudnya jadi maknanya kita perlu sangat sabar untuk mencapai high reward yang kita idamkan. Okey, untuk yang seterusnya, kat sini Tok ada sediakan jadual. Tok sediakan jadual bagaimana plan untuk berjaya dalam trading forex. Ini salah satu contoh saja. Sebagai contoh di sini modal permulaan 1000 USD. Dan kita target cuma 25% saja sebulan. 25% sebulan. Ataupun bersamaan dengan 4 minggu. Lebih kurang dalam 6 kali 4 24, 6% ke 7% seminggu kita target lah. Jadi memang nampak kecil, tetapi ini cuma plan. Kalau mungkin anda nak target lebih besar, anda boleh tinggikan lot anda dalam trading, ataupun anda boleh banyakkan trading anda. Dan bila anda nak mahir dengan teknik Tok ni, insyaAllah anda boleh capai dengan lebih cepat lah. Tapi kita ambil jadual yang mudah saja. Kita ambil, Tok ambil contoh yang mudah. Kita ambil 1000% 25 USD sebulan. Berbanding dengan kalau kita invest dalam ASB, Public Mutual dan sebagainya. ASB contohnya 7% kan setahun. Tetapi ini sebulan, so better profit. Anggota kan. Tapi yelah, ASB mungkin tak ada risk dia sangat rendah. Tetapi yang ni high reward. Bila kita tahu teknik, insyaAllah kita akan capai high reward yang kita idamkan lah. Antara plan yang dicadangkan di sini, 1000 USD sebagai permulaan. Kita target 250 USD sebulan. Dan maknanya kita boleh withdraw lah. Ataupun kita boleh tak boleh withdraw lagi sebenarnya. Kita boleh simpan ataupun trading lagi sehinggalah capai 169 USD sebulan. Yang mana kita jangka 169 USD ni sebulan dalam tempoh 2 tahun, lebih kurang 700,000 lah kita boleh capai dalam tempoh 2 tahun dengan hanya modal permulaan 1000 USD sebulan. Ini satu jadual. Tapi ada satu lagi cadangan untuk jaga money management. Ramai orang otak-otak leader-leader semua je cerita pasal money management. Tolong jaga. Betul, memang sangat perlu jaga. Satu teknik kita cuma target 25% sebulan. Ada lagi satu teknik kita target untuk tanpa risiko langsung. Contohnya, kalau katakan dekat sini contoh, bulan pertama kita trade dengan 1000 USD. Sehinggalah bulan ke-5 ataupun mungkin bulan ke-4 lah macam tu. Bulan ke-4 kita dah capai 2000, lebih kurang dekat 2000 USD. Kita withdraw 1000 USD semula dan kita mula trade dengan 1000 USD kembali. Maksudnya kita mula dengan 1000, kita target 2000 dalam tempoh 4 bulan. Kemudian kita withdraw 1000, maka tinggal 1000. Daripada 1000 tersebutlah baru kita kumpul sehinggalah jadi 169. Bila dah 169, cara trading dia lain, income kita akan lain. Dan ialah kita boleh besarkan lot kan, contohnya kan.
Daripada mungkin kita main 0.01, kita boleh main 0.10, 0.50, $1, kan, $2, mungkin $50 akan datang. So makin lama lot tu makin besar. Bila makin besar, yalah, high risk high reward, tetapi kita boleh dapat reward yang lebih besar lah. Tu contoh dia lah. Okay. So kalau kita katakanlah kita main 0.01 sen lah, okay, untuk setiap bulan main 0.1, target 250 dan sebagainya. Berapa lama? Ada yang cadangkan katanya sehingga 8 tahun confirm boleh jadi jutawan dalam forex, insyaAllah. Jutawan apa? Jutawan RM ataupun jutawan USD. Mungkin jutawan USD lah. Yang seterusnya adalah yang seterusnya adalah menguasai teknik dengan baik. Okey, kalau tengok teknik Tok ni, apa benda Tok? Banyaknya cacing kerwit. Kan? Okey, so ini yang perlu anda belajar. Kalau anda nak berjaya, kan, anda perlu belajar. Seorang doktor, dia tak akan jadi doktor secara tiba-tiba. Seorang pensyarah, dia tak akan jadi pensyarah secara tiba-tiba. Lahir-lahir terus jadi pensyarah. Seorang arkitek, dia tak lahir-lahir terus jadi arkitek, tetapi mereka melalui proses pembelajaran. Berapa lama? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sama juga jadi seorang forex trader. Kita ambil contoh gaji lah. Sebab gaji seorang doktor, katakan dia habis graduate 6 tahun belajar di universiti, graduate dengan gaji 5,000 sebulan. Betul? 6 tahun belajar. So kita dalam forex trading pun sama juga, kan? Belajar dulu bertahun-tahun tak apa, 2 tahun, 3 tahun kita belajar. Menggunakan apa? Kita belajar dengan menggunakan demo account. Belajar dengan demo account. Berapa lama? 2 tahun mungkin, 3 tahun mungkin. Tapi dia tengok pada orang. Ada setengah orang yang punya banyak masa, yang dia boleh dia boleh mengadap je komputer, kan. Dalam tempoh mungkin 2 bulan, 3 bulan dia dah mahir dengan cacing kerwit semua ni lah, kan. Okey, tapi bagi orang yang mungkin slow, mungkin makan masa 2 tahun, 3 tahun, kan. Tak faham lagi, tengok video ulang-ulang kali, kan. So itu normal, lumrah lah sebagai seorang manusia, kan. Jadi nasihat tu maknanya kita mesti menguasai, okey, teknik teknik untuk trading ini dengan baik lah. Okey. Bila kita dah mahir, dah betul-betul confident, dah betul-betul yakin, okey, untuk menembak, okey, yalah, sama juga macam seorang sniper. Mereka pun berlatih bertahun-tahun juga untuk menembak tepat, kan. Okey. Jadi kita pun sama, bila kita dah latih banyak kali, cuba try demo account, MC, demo account pun MC, tak ada masalah, kita tak rugi pun, kan. Okey, so barulah kita beralih kepada account real. Okey. So selepas beralih account real, insya-Allah anda akan berjaya. Okey. Ni baru pengenalan. Okay. So, untuk teknik Tok, ni yang Tok cadangkan. Kita tak entry suka-suka hati kita je, tengah malam, tengah pagi. Ada orang bangun, alhamdulillah lah, maknanya dia bangun Qiyamulail pukul 5 pagi. Market baru open, dia pun terus set up entry. Okay. Kita alhamdulillah, bagus. Okey, maknanya di Qiyamulail dulu, solat tahajud dulu, solat taubat dan sebagainya, dan barulah di entry. Okey, tapi bagi Tok, okey, kita akan ambil pilih, okey, masa yang sangat efektif untuk kita menembak. Okey. Yalah, yang kita tahu maknanya forex trading ini jalannya 24 jam daripada 5 pagi hari Isnin sehinggalah hari waktu Malaysia lah, ya. Waktu Malaysia
hari Sabtu jam 5 pagi. Tapi maknanya hari Sabtu dengan Ahad tu memang tak ada lagi. Hari Isnin 5 pagi, betul lah. Okey. Tetapi waktu yang sangat paling aktif, okey, ni waktu Malaysia yang Tok dah set up kan. Pada pukul 2 petang, okey, market Euro open. Okey. 4 petang UK open. 8 malam US open. Okey. So, jadi kesimpulannya, okey, kalau anda nak mula trading, mulalah pada waktu ini, pukul 2 petang, waktu Malaysia. Waktu Malaysia pukul 2 petang sehinggalah pukul saya kat sini waktu market paling aktif pukul 4 petang hingga 10 malam. Jadi cadangan Tok, kita cuma trading pada waktu ini 4 petang hingga 10 malam. InsyaAllah ada video yang akan datang yang seterusnya nanti Tok akan tunjukkan bagaimana Tok trading pada waktu ini. Okey. Pukul 4 waktu market paling aktif lah. Okey, habis. So, kita akan pergi kepada setup apa nama MT4 lah. Okey, yang pertama sekali cadangan Tok adalah menggunakan fbs.com, fbs.my.com kerana ada banyak kelebihan ya. Okey, so apa nama antaranya ada 1 2 3 apa nama dia bagi percuma untuk kita belajar trade dan sebagainya. Okey, kalau kita deposit 100 USD ataupun 1000 USD, dia akan bagi 2000 tambah lagi 1000 USD yang lain. Okey, dan kita boleh juga orang kata langkah trade yang selamat bagi Tok adalah kita insurankan deposit kita. Ini kelebihan FBS. So register lah bawah link Tok kan. Tok dah bagi video tips ni, tolonglah kan, sama-sama kita berjaya membantu dan sebagainya. Okay, so anda boleh register dan juga download lah download anda punya MetaTrader 4. Okay, so ni ke video ni untuk download ni pun Tok akan skip lah kejap. Okey, jadi setelah anda selesai setup FBS Trader MT4, okey, so antaranya sebenarnya anda boleh juga orang kata cadangan Tok lah, apa yang Tok amalkan sebelum-sebelum ni. Tok banyak join sebelum Tok mahir dengan teknik, macam-macam teknik yang Tok belajar sebelum ni. Tok banyak join pertandingan-pertandingan broker lah, ayat dia pertandingan demo account broker lah. Antara yang ada pertandingan contohnya XM ada, Hot Forex ada, Xness ada. Okay, anda boleh survey tengok lah. Join pertandingan dan join pertandingan demo account. Dengan menyertai pertandingan demo account tersebut, anda bukan sahaja dapat trade dengan tanpa risiko. Selain daripada itu juga anda juga berpeluang untuk memenangi hadiah lah. Okey, kalau kita contoh, saya ambil contoh Hot Forex Hot Forex. Kita tengok dekat sini. Okay, ada Hot Forex contest. Demo contest. Tengok demo contest. Tengok ke hadiah kat sini. Kita akan trade selama sebulan. Hadiah tempat pertama total tempat pertama 2000 USD credit in live account. Kan? So bolehlah masuk. Okey, macam ni ada tempat pertama 4890% untung.
Sabah Madi. Orang Malaysia pun ada lah. So untuk membuka account demo, okay. Jadi apa yang apa yang perlu anda buat? Yang pertama sekali anda kena daftar, okay, halaman peribadi anda. So ada banyak pilihan ya dekat sini. Boleh menggunakan Facebook, boleh menggunakan Twitter, Gmail, Ymail dan sebagainya lah. So untuk cadangkan Tok akan gunakan Facebook Tok lah sebagai pendaftaran untuk FBS kali ni lah. Okay. Okay, so sekarang ni dah masuk. So Tok pergi pada standard. Saya akan buka account. Okay, kita buka account. Okay, ni pendaftaran selesai. Okay, untuk masuk. Dan yang ni pun sebenarnya anda boleh kena simpan lah. Kena simpan. Kata laluan baru. So boleh masukkan kata laluan baru untuk masuk ke halaman peribadi kita lah. Okay. Dan yang ni pun anda kena simpan juga Okay, pastikan anda simpan lah. Okay. Kita pergi ke tetapan profil. Okay. Dekat tab menu ni ada demo account. So kita buka satu demo account. Okay, betul tempat tinggal Malaysia? Yes, betul. Okay, demo account. So saya tu nak try demo standard. Leverage tu ambil 100 USD, baki 10,000. Okay, kita try main dengan 10,000 lah. Berangan besar lah kononnya. Okay, so kita buka akaun dagangan. Yang ni anda kena simpan betul-betul ya. Kena simpan. So antara teknik nak simpan, kita boleh gunakan apa nama MacWeb Note Save. Okay, Save MacWeb. So bila kita buka kepada MetaTrader 4 kita, okay, login menggunakan yang apa nama nombor akaun yang dah diberi. Okay, password, okay, FBS demo. Okay, FBS demo, login. Okay, secara automatik Tok dah ada 10,000 USD. Okay, so kita akan pergi masuk. Yang ni part yang paling penting. Macam mana nak share M3. Alah Tok ni bebel lah, setengah jam bebel tak apa-apa lagi kan. Semua tu kita orang dah tahu lah kan. Okay, tak apa. Itu untuk orang yang dah tahu. Tapi untuk orang yang belum tahu, okay, itulah Tok kongsikan sedikit ilmu lah. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Yang pertama sekali adalah kita kena masukkan dalam indikator ini. Okay, dalam indikator Tok punya teknik menggunakan indikator. So kita akan masukkan file yang ada dalam ruang download. Okay, link download kat bawah ni, kat bawah video ni. So anda kena masukkan link apa nama indikator tersebut dalam folder sini. Okay, dalam teknik Tok ni, Tok akan gunakan Indi lah. So apa yang perlu anda buat? Yang pertama sekali, dah download indikator yang Tok berikan tersebut. Okay, so anda buka open folder. Okay, pergi ke MQL4, bagi pada folder indicators. Okay, so pergi kat ruang download tadi. Okay, Sniper Tok 1, copy dan juga paste di sini. Okay, paste. Okay, dah ada kat sini. So kat sini belum ada lagi, dia tak automatic ada. Anda klik kanan dan juga refresh. Okay, so dah ada keluar Sniper Tok 1. Okay, so tu nak tunjukkan satu time frame saja dulu. Kita menggunakan H4.
setup yang Tok perlu, yang nak tunjukkan adalah okey, pertama sekali adalah pergi pada properties properties. Okey, yang lain biarkan grid. Tok suka kosongkan je lah, kosongkan grid. Bar up, bar down tukar pada red. Okey, bull candle tukar pada lime. Okey, bear candle red, graph line. Okey, ni tak ada masalah. Okey, so indikator Tok dia lain sikit lah. Okey, yang pertama sekali apa yang Tok akan set up, okey, untuk teknik Tok, teknik Shah M3 ni, yang pertama sekali adalah Tok akan menggunakan BB juga sebenarnya. BB juga. Yang pertama sekali BB. Trend kita Bollinger Band. Okay, Bollinger Band, ini period biar 20, deviation 2, apply to close, tak ada masalah. Warna Tok akan ambil warna royal blue. Okay, dan Tok akan letakkan dash sebagai Tok punya BB lah. Okay, so tu yang pertama. Tapi BB ni Tok tak nak cerita panjang lah, sebab ada Shifu yang sangat hebat di Malaysia ni. Anda boleh Google, boleh buka YouTube, belajar BBMA. BBMA daripada Omar Ali. Okay, so dia ada teknik, kita akan tengok apa yang dikatakan. Anda boleh belajar kat situ nanti apa yang dikatakan candle arah, MHV, okey, dan sebagainya lah. Okey, tapi kat sini Tok tunjukkan satu lagi. Tok akan tambahkan satu lagi BB. Okey, ni BB deviation 1 pula. Sama, biarkan sama. So dia akan tambah satu lagi line. Ni Tok akan cerita macam mana nanti nak masuk lah. Okey, tu BB yang pertama. Tu nama teknik yang pertama lah. Okey, semua indikator yang kedua, kita akan masukkan moving average. Okey, moving average. Okey, so sekali lagi lah saya ulang. Maknanya menggunakan teknik menggunakan BB ni, Tok minta anda belajar dengan Shifu Omar Ali. Okay, boleh Google ataupun boleh cari di YouTube video-video pelajaran mengenai BB, Bollinger Band lah, Bollinger Band. Okay, ada yang menunjukkan candle arah. Okay, candle arah, candle turun. Okay, candle naik, ni candle arah. Okey, tapi kalau yang tengah-tengah ni ada nama dia. Ni BB atas, BB tengah, BB atas tengah. Okey, BB 1 ni BB 1 yang Tok buat tadi, BB 20 ni 2, ni 1. Okey, ada beza dia. Apa beza dia? Ni kalau macam BB Tok, kita akan tunjukkan. Tok tunjuk sikit. Maknanya kalau dia dah turun, okey, contohnya kat sini ni naik, dia dah lepas. So maknanya dia nak menunjukkan dia nak pergi ke atas lagi. Ataupun ayat dia senang macam ni lah. BB yang Tok sediakan ini, dia cuma menunjukkan support and resistance lah. So dia pergi kat sini, dia jangka daripada sini, mungkin dia akan pergi ke sini. So kita boleh entry di sini, kita close di sini, entry balik di sini, close di sini, entry di sini, close di sini. Nampak tak? Okay, boleh juga kita entry di sini, kita close kat bawah. Nampak? Close dekat BB bawah. Okay, tu contoh dia. Okay, ni satu BB tu tak nak cerita banyak. Okay, yang tu nak cerita yang mungkin lain sikit, MA dia tu lah. MA Omar Ali beza, tapi MA tu yang tu amalkan beza sikit lah. Trend pergi pada moving average, pergi kepada MA 5 saja. MA 5, ambil exponential.
close. Warna kita letak warna biru, blue okey, dan tebal dia kita letakkan tebalan yang kedua. Okey, nampak? Cantik sikit lah. Okey, kemudian satu lagi kita masukkan juga moving average MA20, warna merah, red warna red. Okey, shift biar kosong ni sama. Okey. Okey, jadi apa yang tu nak tunjukkan, okey sebentar kita nak buang yang kecil ni dulu. Ini kita list. Okey, delete. Okey. Okey, apa yang tu nak tunjukkan adalah apa nama, MA5 dengan MA20 tadi adalah merupakan sign ataupun tanda perubahan trend lah. Perubahan trend yang berlaku dalam semasa lah. Contoh katakan trend sedang bullish ataupun sedang menaik. Nampak? Sedang menaik. Okey, kemudian tiba-tiba nak turun. So dia nak turun. Adakah kita dah tahu? Okey. So kita nak confirm betul dia nak turun ke tak. Okey, jadi apa yang biasa Tok buat? Okey, kalau maknanya bila dia ada menunjukkan bengkok. Okey, ada menunjukkan bengkok yang macam ni, maknanya dia dah naik kemudian dia bengkok. Okey, sama ada kalau anda betul-betul berani, dia betul-betul berani ataupun anda ada baca news dan sebagainya, anda mungkin boleh entry dekat sini lah. Entry dekat atas. Maknanya anda nampak BB ni dah naik macam tu, anda boleh entry dekat sini. So pasang sell limit. Kita tak ada instant kita ambil sell limit kat sini. Ataupun anda tak berani sangat. Okey, tak berani sangat, so kita tunggu dia bersilang. Bila saja MA5 dengan MA20 ni bersilang, kita pun pasang entry dekat sini contoh. Kat garis sini lah. Tu ambil ni jap. Okey. Katakan tu entry di sini, setup sell limit di sini, okey, ataupun sell stop di sini ya. Okey. Jadi maknanya bila kita dah sell, bila dia cecah je kat sini, maknanya kita akan nampak barulah dia biru je kan. Okey. So dekat mana pula kita nak setting apa nama top profit dan sebagainya, itu nanti kita akan masuk video yang seterusnya dalam selepas ni lah. Okey, satu ataupun okey, tengok semua ada kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni adanya. Okey, anda akan nampak perubahan trend pada sini dia dah bagi tanda, satu tanda. Okey, kemudian dia naik, dia turun balik semula. Tanda satu lagi, ini kakaunya, kan? Okey, kemudian dia nak turun, dia bagi lagi satu tanda dekat sini. Okey. Okey, dia bagi tanda. Dia bagi tanda dekat sini. Okey. Tanda dekat sini. Okey, banyak tanda Banyak tanda. Mana duduknya? Okey, tanda kat sini. Okey, sebenarnya dia semuanya dia akan bertanda. Okey, katakan contoh tengok sini. Dia naik. Tapi dia tak silang. So dia turun lagi. Naik balik semula. Okey, kali ni dia bersilang sekejap. Okey, tapi ini kadang-kadang yang kita nak perhatikan lah. Orang kata tak semestinya setiap kali bersilang itu menunjukkan orang kata dia silang sekejap. Ni dia silang sekejap je. Maknanya tak semestinya confirm je bersilang kat sini kita dah nak entry kan. Katakan sini kita entry buy. Tiba-tiba dia turun, kan dah kita dah, maknanya itu belum sharp entry lah. Okey, tapi
Tak apa, selepas ni kita ada panjang lagi video nak cerita bagaimana nak betul-betul sharp entry tadi lah. Okey, tambah satu lagi indikator, moving average juga, masih lagi moving average. Kali ni 55. Okey, kita warnakan warna kuning. Okey, warna kuning. Yang ni barulah kita tengok trend turun ke menaik ke lah. Okey, so ni menaik, trend mendata. Okey, ni dalam video O'Malley memang ada cerita lah. Okey, ni turun mendata. Okey, ni macam nak turun lagi. Kan? Ni sedia untuk turun lah. Tapi tak apa, nanti. Okey, so itu habis setup untuk manual. Dan kita masuk pada indikator yang apa nama, yang untuk berikan yang dalam video ni lah. Okey, so yang pertama sekali kita akan masukkan indikator yang pertama, super signal. Okey, super signal. Okey, ni tick je pada semua ni dan klik OK. So anda akan nampak dia punya tanda ataupun sign dekat sini untuk buy atau sell. Yang seterusnya kita akan masukkan sunflower indie. Yang ni yang cantik ni, yang kita betul-betul nampak dia punya trend dia. Okey, ni dia bagi tahu dah merah maknanya turun. Kan, merah maknanya bearish, hijau maknanya bullish. Tapi major trend, dia ada macam matahari pula, bunga matahari, sunflower indie. Ni major trend. Dia bagi kat sini warna hijau. Maknanya kita siap sedialah untuk entry, buy, buy, sampailah timbul yang warna merah ni, apa nama, matahari merah, ataupun timbul, anda boleh juga ambil dekat sini pun dah boleh kan, ambil kat sini timbulnya ni, ambil kat sini sekali. Lepas tu sell pula, serap sekali. Ni tak ada tanda, ni bahaya ni, kan. Tapi kalau anda sell kat sini, bayangkan, biarkan je dia swing serap, sampai bawah. Sebab dia punya ni dekat sini. Tapi cuma takkan rasa lah floating sekejap kan, dia turun dan naik balik kat sini kan. Itu yang risau tu. Okay, tengok lain. Okay, Euro USD minggu ni memang 2 minggu ni memang dia, apa orang kata, lepas Brexit ni dia slow sikit lah. Okay, dia bukan slow, apa mendata, dia punya trend mendata, ataupun kita panggil lah apa nama, tak ingat lah pula. Okay, tapi biasanya memang ada. Tengok kalau yang masuk trend besar, major trend lah, dia naik, ada kat sini. Okay, dia tengok lagi sebelum ni, yang ni major trend betul. Itu yang kalau kita tengok ada demo yang orang buat tu, sampai juta USD dia boleh dapat kan dalam tempoh trend ni. Dia dapat dia kat sini, katakan kat sini, ataupun dia tak berani sangat lah kat sini, dia kata dia ambil dekat sini lah. Dia ambil kat sini, sap turun, berapa banyak dia dapat kan, berapa pip kita boleh tengok. Okay, kita boleh check jap. Katakan dia tak berani, dia ambil kat sini lah, contohnya 3,783 pip. Okay, kat sini pun banyak juga. Kita tengok 2,320 pip. Okay, semua ada boleh tengok nanti anda boleh pasang sendiri dah, tengok. Ok,
Okey, yang seterusnya, yang ni semafor. Okey, semafor pula. Okey, semafor. Hello. Okey, kita klik okey. Apa? Tak ada tanda kan? Okey, tak ada tanda sebab apa? Nanti kita akan belajar faham. Semafor ni dia akan timbulkan ada timbul notification lah bila berlaku ni lah. Okey. Bila ada major ada signal yang besar lah. Okey, contohnya kita ambil M15. Okey. Ambil M15, ada tak yang latest? Okey. Ni ada kan. Tak keluar tanda ya. Semafor. Okey, ni M5. M5 kalau anda main scalping, pun anda boleh nampak trend dia. Dia bagi tahu lah, dia bagi signal tak kat sini. Apa lagi kita pun buy lah. Ni sell kan. Kita buy lah kat sini. Sampai bila? Sampai keluar pula satu lagi. Kan? Ataupun ada satu lagi teknik kita akan guna. Okey, kemudian zigzag attach. Okey, zigzag. Okey, zigzag ni silap. Patutnya tukar color tadi. Okey, sorry. Pergi ke indicator list. Zigzag boleh tukar color ya kat sini ya. Anda boleh guna, saya ambil warna orange lah. Ataupun suka hati anda lah nak warna apa pun. Okey. Kemudian GWS zig point. Ambil yang ni. Okey. So, anda akan nampak dia punya tanda. Dia tanda perubahan trend terjadi ya. Tanda kat sini, dia tanda kat sini. Selepas ni dia tanda mana? Okey, tak. Okey, yang paling penting kat sini, okey ni signal bar. Okey, kat sini kita boleh nampak, boleh tengok trend yang sebenar, boleh baca study lah. Dan yang paling penting sekali, kita boleh tengok spread semasa lah. Spread semasa. Ini FBS, Euro USD dia 16 spread kan. Sebab biasanya 9 kan, 11, 7 pun pernah. Okey. Dan kita boleh baca ni lah trend semua ni lah, M1 sampai H4 apa trend dia, EMA cakap apa. Maknanya kalau merah semua, itu memang tanda yang sangat kuat lah untuk kita sell. Kalau hijau semua, maknanya tanda yang sangat kuat lah untuk kita buy. Itu maksud dia. Kan sell. Kalau sell tadi tutup. Okey. Sabar. Ada lagi. Okey. So ini yang untuk masukkan teknik sharp M3 ni, maknanya kita akan menggunakan tanda-tanda lah. Kita akan gunakan tanda-tanda indikator untuk kita masuk entry. Okey. So sekarang nak belajar entry apa ke? Okey, nak belajar entry pula. Okey. Okey, so sekarang kita dah ada tanda. Sekarang ni dekat M5 ataupun ni untuk ambil ringkas lah, untuk scalping lah. Untuk scalping, kalau H4 kita akan guna H4. Trend agaknya hari ni dia slow sikit, so kita tak dapat nak nampak dia, kita punya tanda lah pada indikator ni, pada sign sunflower pada indikator ni. Okey, so yang nampak sekarang ni M5. Kita akan nampak trend dia. Okey, sekarang ni trend sedang menurun. Okey, so apa yang kita nak buat? Dia tengah sell lah ni kan, di sini sell. Tanda pun sell. Tak ada lagi tanda lain. Garu. Okey, so tak nak pakai Euro USD. Okey, dah siap semua ni, dah siap anda masukkan semua ni. Anda boleh save
template, save template, masukkan nama sharp entry atau ataupun apa-apa namalah, terpulanglah pada anda. Kemudian kita pergi buka lagi sebenarnya kan, kita ada banyak ni, banyak apa nama kata, banyak market yang kita boleh apa nama berniaga lah ayat dia kan, boleh trade. Klik kanan, buka template tadi, sharp entry, terus ada strong signal. Ini yang saya cakap tadi, apa nama super signal semaphore, semaphore tadi. Semaphore ni dia ada bagi alert kat sini. Sebab tu kalau anda buka banyak-banyak kat sini, bising lah sikit kan, bising, dia akan bagi tahu ni. So kita tengok, ya ke? Oh, signal, dia kata tadi signal sell ni buy. Tak apa, kita tengok Euro JPY pula. Buka template sharp entry, ada bagi sini? Tak ada juga. Kita cuba lagi tengok apa nama table-table lain lah. Contohnya Euro JBP. Template sharp entry. Kat sini ikut kan dia dah ada tanda lah, tapi belum strong, orang kata strong signal lah. Dan kalau kita tengok kat sini pun dia hijau semua, maknanya strong buy ni. Strong buy. Tak apa. Sebab tu bila teknik sniper, kita sangat kena sabar. Tunggu signal yang apa nama kata, yang betul-betul pastilah kita nak entry, dan kita boleh entry dengan orang kata tenang dan juga sebaik yang mungkin lah, orang kata, tanpa orang kata ayat dia, kita tak adalah floating loss floating loss yang tinggi lah kan. Kita buka lagi, tengok AUDUSD ada ke tak ada. AUDUSD, kita buka je terus. Sekarang ni H1, time frame H1, AUDUSD strong buy. Strong buy. Kita tengok jap. Memang dia ada kat bawah, sangat strong buy. Ni mungkin anda boleh instant boleh instant, ataupun kita masuk nak pasang sell limit pun, nak margin besar pun, boleh kita tengok. Signal sekarang semua merah. Ni semua strong, masih lagi strong sell lah. Mungkin masalahnya kadang-kadang tu macam ni, mungkin yalah, market ni bukan kita punya, bukan indikator pun punya, bukan saya pun punya. Tapi kadang-kadang mungkin dia akan turun lagi, kadang-kadang mungkin dia akan terus patah balik, naik, dan apa nama, tapi ikut kebiasaannya memang saya percayalah pada indikator ni. Dan ditambah satu lagi untuk lebih yakin, sekarang ni kita gunakan H4. H4, tengok H4 pun menunjukkan strong buy. Strong buy lagi, strong buy juga. Satu lagi indikator, namanya magic line, magic indicator. Common, allow DLL, import color, biarkan kita yang ni yang ni adalah special, sangat special indikator yang Tok sediakan untuk anda semua. Kalau anda tengok di sini, biasanya bila dia line merah mula menaik, dan dia sampai di pucuk ayat dia. Bila sampai je di pucuk, maknanya strong, sangatlah strong sell. Sama dengan atas. Kita tengok contoh lain. Strong sell. Sini
Ada strong buy. Ni boleh buy lah, tapi dia belum sampai kat pucuk sangat lah. Okay, besar sangat kot. Okay, kita kecilkan sikit. Baru nampak pucuk dia. Maknanya ni nak turun jauh lagi ni sebenarnya. Walaupun kat sini dah ada tanda buy, mungkin sasaran untuk market akan bergerak macam ni kot. Okay, kemudian dia akan turun balik. Mungkin turun lagi. Sebab ada strong sell. Okay. Ni magic indicator lah. Okay, yang seterusnya kita nak tengok lagi tanda. Itulah bila teknik sniper sharp entry ni, kita memang kena banyak tanda dan sabar dan bagi tu sebenarnya indikator ni memudahkan kita. So kita dah tak perlu nak lukis-lukis line, nak lukis-lukis chart, nak garis-garis tanda-tanda dan sebagainya. Okay, cuma gunakan indikator saja. Okay, kita masuk satu lagi, Fero FX. Okay, Fero FX multi info. Okay, so kat sini dia bagi tahu lagi trend sedang down, 79% down. Okay, so maknanya walaupun sini dah tanda buy, tapi bagi tu tak berani lagi nak masuk. Kan, biarkan dulu. Sebab dia kata kat sini down lagi, kat sini pun down lagi, kat sini lagi belum lagi ada tanda belum ada tanda buy lagi. Okay. Okay, kita masukkan satu lagi, namanya SHI. SHI pula. Bila cerita SHI, ini menunjukkan apa? Ini support and resistance. Kan, support and resistance, yang mana kita boleh tengok yang sebelum-sebelum ni macam mana market dia akan tengok macam tu lah. Okay, ni H4 sekarang ni dah terlajak. Bila dah terlajak, ada dua kemungkinan. Sama ada dia akan turun terus ataupun dia akan naik balik semula. Kan, dia akan naik. Buy, setup buy. Kalau tengok H1, apa yang berlaku? Sekarang ni dia tengah naik, turun, naik, turun. Dah keluar juga ni. Kan, dah keluar dan dia turun. So sangat strong untuk buy, kata dia. Dan indikator magic line pun dah tunjukkan dah, maknanya siap sedia untuk buy. So kalau berlaku market yang macam ni, apa yang biasa Tok buat, Tok akan buy stop, buy limit di sini. Okay, Tok akan buy limit. Okay, boleh try lah kat sini sekarang ni. Kita accept. Okay, tak keluar. Tok ambil buy limit di kawasan sini, di line support yang di bawah ni lah. Okay, dah keluar dah. Okay, buy limit di sini. Maknanya sasaran tu, maknanya mungkin dia akan turun ke bawah lagi dan dia akan naik sampai mana? Okay, sampai mana kita akan tengok kat mana pula kita nak letak stop profit dan juga nak letak stop loss. Okay, sebagai seorang trader yang baik, kita akan letakkanlah stop loss tu. Walaupun ramai juga kita tengok otai-otai dia tak letak pun stop loss kan. Kadang-kadang kita yang newbie ni, kita ikut pula kaedah dia orang. Akhirnya dia tak MC sebab dia punya margin dia ataupun dia punya margin besar, tapi kita punya margin kecil kan. So kita masukkan pula kat sini auto Fibo. Auto Fibo. Pakai juga Fibo. Nak faham pakai Fibo, so anda boleh belajar dengan Fibo Musang. Google je Fibo Musang, ada Fibo, macam-macam Fibo lah, ada teknik kan. Okay, so anda boleh belajar lah kat situ. Okay, so bila tengok kat sini nampak
kita boleh tarik. Yang pertama sekali, ini dia punya fibo ni adalah fibo daripada sini ya. Nampak, daripada sini dia tarik sampai sini. Okey, maknanya ini adalah fibo retracement, dia tarik sampai atas. So, menggunakan auto fibo ni, kita boleh apa nama, orang kata kita boleh letakkan dekat mana kita dekat mana nak letak top profit dan juga sell limit. Okey. Kalau kita tengok sekarang trend adalah menaik. Trend Fibo dia adalah menaik. Okey, so sekarang ni adalah trend menurun. Okey. So bila cerita trend menurun, okey, kita boleh tengok kat sini pun warna apa nama, trend kuning kita ataupun MA555 kita menunjukkan penurunan, dan juga silang merah dan biru pun menunjukkan bearish ya, menunjukkan penurunan. Tapi tanda signal di H1 menunjukkan signal bullish. Okey, maknanya kalau anda nak entry untuk scalping contohnya, okey, untuk scalping mungkin trend dia tak jauh lah, dia tak jauh. So apa yang boleh buat, anda boleh buat dekat sini, kita cuma ambil tandakan buat mana ni, 7 2 5 3 5. okey, 7 2 5 3 5. okey, kita ambil top profit kat sini 0.72 7 5 2 3 5. Dah gabun lah mata ni. Okey, dan juga kita boleh letakkan stop loss 73708 73708. okey, modify. Kalau dah masuk ataupun dah entry, baru kita boleh click and drag kan. Tapi kalau macam ni dia tak boleh lagi lah. Okey, ataupun kalau nak drag macam tu, nampak dia tak boleh lah macam tu kan. Kalau dia dah entry, baru kita boleh klik. Kalau macam contohnya instant order lah, contoh macam tu, ambil instant order, buy. Okay, buy kat sini. So barulah kita boleh tarik, take profit. Macam tu. Main click and drag je lah kan, dia jadi senang sikit lah. Okay, itu satu contoh lah. Itu instant buy. Tapi kita tak fokus pada instant buy, kita akan tengok pada ni lah, pada apa tadi cakap, pada kita akan sell limit ataupun menggunakan buy limit lah. Kita tak gunakan instant buy dia. Okay. Pening kan? Pening kalau anda memang kita jarang-jarang guna. Okay, tapi insyaAllah dia akan jadi lebih tepat lah kalau biasa anda gunakan lama-lama nanti. Okay, save template ni, anda boleh save tempat yang sama pun tak ada masalah. Cuma dia akan jadi keluar macam tu lah. Okay, dan saya nak masukkan balik semula template ni tadi dekat Euro USD. Bagi dia serabut lagi kat sini. Okay. Oh, ni tadi dah menunjukkan KM5 M5 dia dah ada signal buy. Signal buy, dan sekarang dia dah naik atas. Selama mana? Kalau anda buy kat sini tadi kan, okay, dia punya tarik Fibo ni sampai sini, buy kat sini. Kalau anda set 50%, belum cecah lagi, sikit lagi nak cecah. Okay, belum ya.
kan? Dah 50% dah dapat dah. Berapa pips kita tengok? Lebih kurang 15 pip. Okey lah tu kan. 15 pip banyak je tu. Okey. Mungkin naik lagi sampai ke 61% ataupun 100% ni mungkin jarang-jarang lah. Jarang-jarang sangatlah berlakunya. Boleh berlaku, tak ada masalah. Market bukan tu yang punya. Okey. Okay, so apa lagi tu nak cerita? Ni je lah penggunaan indikator yang apa nama untuk sebagai apa nama teknik sharp entry. Kita akan perhatikan apa nama BB Bollinger Band ni adalah untuk pengesahan semasa kita entry. Okey, contohnya katakan Tok tadi entry dekat sini lah. Tak berani sangat. Okey, tak berani sangat entry dekat sini. Kan walaupun dia dah tunjuk signal buy, entry dekat sini kat atas. Okey. Kemudian apa nama yakin ke tak yakin? Yakin ke tak yakin? Kita akan tengok BB yang kedua, BB low yang kedua. So maknanya bila dia dah lepas BB low yang kedua, maknanya confirm dia akan pergi ke BB yang tengah-tengah. So maknanya bila BB yang tengah-tengah ni ada tanda yang paling dekat adalah 50%. Okey, so boleh close dekat sini, take profit daripada BB yang apa nama? BB yang kedua bawah ni ke tengah-tengah dah 5 pips. Okey, 5 pip. Banyak juga ni, 52 pip. Kan? Itulah maksudnya. Okey, sekarang ni dah start nak turun balik semula. Okey. Okey, so ada lagi tambahan Fibo Goblin. Fibo Goblin pula. Yang ni lagi serabut ni. Tak keluar. Fibo Goblin ni keluar dekat H4 je. Lagi kecil. Nak ambil yang mana? Setakat mana nak ambil? Kecil-kecil ni. 50%, 38%, 32%. Dia ambil daripada sini sampai sini. Okey, Fibo Goblin. Kalau anda tak suka serabut sangat, kita just delete je. Macam tu. Tapi boleh guna. Okey. Ferrot tadi dah. Okey, satu lagi tambahan untuk teknik sharp entry lah. So secara keseluruhannya dah hampir siap lah semua sekali. Segala tanda yang kita akan masukkan. Cuma satu lagi adalah namanya subdam. Okey, subdam. Common kita tick je semua. Input. Okey. Dan colors colors ni kalau hitam nanti tak nampak apa-apa lah. So kita tukarkan yang atas warna merah, yang bawah warna biru ataupun hijau, terpulang lah pada anda. So bila kita masukkan ni, apa yang kita akan dapat? Ni dia warna ruang. Okey, apa nama, waktu yang terbaik. Ayat dia lah, waktu yang terbaik untuk kita buy ataupun kita sell. Dia maknanya berpandukan pada sejarah yang sebelum ni. Okey, kita boleh tengok. Okey, pandu pada sejarah sebelum ni, maknanya ni bila kat sini dia dah sampai, kita dah boleh buy contohnya. Okey, kawasan sini contohnya kita boleh buy dan signal buy pun dah keluar lah. Okey, so maknanya macam sekarang ni, maknanya signal menunjukkan bahawa waktu yang baik untuk buy lah. Tapi walaupun dalam teknik sharp entry, pastilah kita akan rujuk banyak indikator lah. Satu, kalau tengok dekat support and resistance macam sekarang ni, Tok guna H4 support and resistance di sini, menggunakan indikator apa tadi, apa nama, SHI tadi.
So kita boleh nampak dia akan kita akan buy lah. Okey, kemudian kita tengok kat signal bar Euro USD pun menunjukkan bahawa M1 sampailah H1 MACD menunjukkan buy, cuma H4 saja menunjukkan merah. Okey, ada setengah shifu lah dia akan ajar. Maknanya kalau tengok ada warna merah ni, dia orang kata macam tak confident sangat lah orang kata kan untuk buy. Okey, tapi kalau anda berhati kering, okey, mungkin boleh terus buy di sini, ataupun anda ambil line ni, line apa nama, Fibo retracement yang paling bawah lah contohnya. Okey, kita akan ambil line paling bawah ni untuk kita buy limit. Okey, so kita akan buy, dan untuk setup stop loss, okey, kita boleh tengok bahagian bawah lah. Okey, katakan ambil after Brexit tadi 1.04927. okey, 1.0 05 lah, 0500. okey, tak apalah. Okey, top profit, okey, mungkin anda nak ambil di tengah sini ataupun di atas sini lah. Okey, untuk 23%, ataupun anda ambil di 38.2%, ataupun anda nak boleh pergi 50% lah. So ada setengah yang setengah trader dia masukkan, contohnya dia masukkan 3 entry dekat sini. So satu dia ambil 23, dua dia ambil 38, ketiga dia ambil 50. Tu cara dia. So kali ni Tok nak ambil yang untuk 23% ni, dia akan naik sekejap 1.10379. okey, ataupun anda boleh genapkan lah 80 ke. Okey, masa kita ambil time sehingga 17, lebih kurang pukul 5 petang waktu Euro, lebih kurang jam 11 malam lah waktu Malaysia. Okey, kita enter. Okey, so dah ada kat situ, dan ada kat sini stop loss pun dah ada. Okey. Tapi sebenarnya belum betul-betul sharp entry lah kalau kita tengok kat sini. Sebab kalau nak tengok betul-betul sharp entry, kita akan tengok pada indikator line di bawah ni lah kan. Ini sebab warna pun baru hijau, dan kita pun tak berani, macam Tok pun tak berani lah nak letak sampai 3 lapis 4 lapis lah kan. Tapi kalau sini memang memang terpacak ke atas ni kan. Contohnya kalau kita tengok time frame kecil sikit, ni okey. Kalau time frame M15, maknanya 15 minit lagi. So dia menunjukkan memang tengah terpacak macam tu. Okey, kita besarkan sikit. Tapi memang dah naik dah pun. So dah terlambat lah ni. Maknanya kalau waktu tadi memang line terpacak, so kita entry, dan maka sekarang kita dah boleh take profit lah di support and resistance yang ke atas ni. Macam tu. Okay, Dolly grafik. Okay, kita tengok pada termasuk ke attach chart. Okay, Dolly grafik ni special lah. Okay, siapa cipta ni? Forex.sd Okay, so masukkan password dia. Okay, typekan free huruf besar underscore add underscore tsd. Okay, so klik OK. Kalau anda tengok Dolly grafik ni, lagilah kan. Dia akan tunjukkan anda dekat mana buy area, dekat mana sell area. So maknanya sekarang kita ni berada di kawasan sell area lah. Tapi ni M5 tak boleh pakai sangat kan. Tak boleh kena, jangan yakin sangat lah. So kita pakai time frame besar. Okay, kat mana Dolly grafik. Okay, Dolly grafik dia kecil je tunjuk kat sini. Okay, nampak. So sini kata dia sell area. Okay, sell area. Okay, di sini buy area, buy target, buy area.
Okay, so bila sampai di sini, kalau tadi maknanya kita ditunjukkan bila sampai saja di sini, kita dah boleh sell. Sell. Sampailah kat bawah, dia dah tunjukkan penghabisan sell. Maknanya kalau ini AUD USD. AUD USD yang saya masukkan tadi, dah kena dah 40, dah 38 USD ya. Maknanya dia dah hujung sell. Maknanya kita boleh mula buy. Macam tu. Kalau maknanya mula di sini, kalau anda berada market berada di sini, kalau anda nak instant lah, market berada di sini, anda boleh klik sell. Sell, dia akan turun. Dan anda bila keluar je timbul macam ni, anda pun cut. So dah dapat dah. Kalau anda tak nak guna Fibo dan sebagainya lah, maknanya kita nak pada ni je lah orang kata. Tapi dia ada Fibo juga ni sebenarnya. 50, 25, 70, 100, 125. Ni pun ada juga. Okey, katakan anda nak gunakan indikator dolly grafik ni lah. Okey. Tapi ini dia bagi signal, dan cuma ialah signal dia adalah berpandukan pada dolly grafik ni sajalah. Dan dia ialah dia ada signal-signal yang dia dah bagi dekat sini. Kalau anda nak follow pun anda boleh follow. Kalau anda tak nak follow, dia ni bukanlah satu teknik sharp entry lah, tapi anda boleh gunalah kalau anda nak tengok. Kalau anda ialah rasa nak trade menggunakan signal di sini. Okey, kalau anda nak buat, contohnya katakan buy stop. Dia kata buy stop, so klik new order, anda pergi pending order, buy stop kat sini, add price. Okey, copy paste dia kat sini 76006. Okey, kemudian expired ni anda boleh masukkan bila. Okey, kalau katakan anda nak letak tarikh malam ni, mungkin anda letak pukul 23 macam tu kan. Malam ni pula, kalau malam ni pukul 17 lah, pukul 11 malam ni, pukul 17 letak macam tu. Okey, so anda place. Okey, so kat sini mana anda nak letakkan anda punya TP. Dia kata 76106. So anda boleh juga klik and drag, ataupun anda klik semula, masukkan dekat sini 76106. Stop loss pun dia dah bagi kat sini 25806. Okey, so anda klik modify. Beres. Sikit je dia ambil sikit je. Maknanya target sini sampai sini je. Berapa pip? Kita tengok berapa pip. Lebih kurang 96 pip. Okey lah tu. Okey, untuk trade, sekarang jam pukul 5. Okey, market memang tengah aktif, tengah turun naik. Cuma tu tak jumpa lagi lah mana yang okey. Katakan sekarang ni kita nak buat demo scalping lah. Demo scalping, kita pergi semua, letakkan semua M5. Anda boleh scalping M5 ataupun M15 lah, ataupun ni. Okey, lupa cakap. Kalau anda gunakan semua dolly grafik, komputer akan jadi sangat berat. Okey. So macam tu biasanya memang tu tak gunalah. Maknanya teknik M3 ni sebenarnya tak masuk pun dalam dolly grafik ni. Okey, so tu akan remove jap. Okey, kita tengok kejap. M5 semua tak ada lagi. Tak ada lagi signal yang berbunyi, yang berdesing ya. Kita tunggu sekejap. Buka banyak sikit. Tambah lagi UDJPY.
Euro AUD, Euro CHF. Okey. SDJPY. Okey. So semua tu masukkan template sharp entry kita M5. Okey. Untuk M5 ke 15 tu tak kisahlah. Okey. Dah mula start berat lah. Kalau terlalu banyak sangat pun dia akan jadi agak berat jugalah kan, sebab warna-warni tu. Okay, so sekarang sebab kita nak scalping, so kita tukar dululah semua kepada M5 lah. Kita tengok time frame 5 minit. Okay, kalau dah nak 15 pun okey lah. Cuma M1 ni ada isu lah kan. Ada setengah shifu-shifu ni dia tak galakkan lah kita untuk scalping di M1 Okay, so kalau kita lihat, okay, keseluruhannya M5 okay, keseluruhannya ada banyak juga tanda yang menunjukkan tempat-tempat yang kita boleh scalping hari ni. Okay. Okay. Okay, kalau tengok sini USD JPY H1 super signal, minor buy or exit sell. Okay. So kalau kita tengok dekat sini USD JPY time frame 5 telah menunjukkan dah timbul matahari untuk kita buy untuk kita buy. Okey, tapi dalam teknik sharp entry seperti mana yang kita ceritakan sebelum ini, maknanya kita akan tengok time frame yang lebih besar dulu. Okey, kita akan tengok M30 apa berlaku. Okey, so tak ada tanda Kalau M5 ni magic line dah menunjukkan satu satu signal lah di M5, maknanya kita dah boleh buy. Okey, tapi tengok H1 masih lagi belum sesuai lah untuk kita buy. H4, okey, kalau kita tengok time frame H4, okey, yang mana sekarang ni dia dah sell, okey, dan berada di BB yang tengah-tengah. Okey, bila berada di BB yang tengah-tengah, mungkin kalau buy di sini ataupun di sini kita buy, okay, dia akan naik lah. Maknanya dia pergi ke resistance yang di tengah-tengah yang kedua ni. Okay, so tu USD JPY kita tengok dulu di time frame Euro USD pun masih belum menunjukkan tanda di M5 magic indicator menunjukkan line untuk sell. Okay, di Euro GBP pun belum sesuai lah untuk kita parking Okay, di Euro JPY, okay, Euro JPY ni nampak macam menarik kita boleh tengok. So kita akan tengok time frame yang lebih besar H1. Okay, dia masih lagi orang kata sideway masih lagi sideway. So kalau anda nak scalping pun boleh lah, kita akan ke atasnya tu H4 mengarah ke atas macam ni
Okay, so di sini dikata boleh set up buy. Okay, Euro JBP tadi dah tunjuk. Okay, JBP JPY. Okay, JBP JPY. Sekarang walaupun sebenarnya kadang-kadang anda tengok memang boleh, kita boleh rasa macam confident je nak buy, macam tu lah. Tapi bagi tu kita punya sharp entry, okay, kita akan tengok line biru ni. Kita akan tengok line biru ni. Okay, macam sekarang M5 menunjukkan ada biru, ada warna biru, apa nama, indikator sub dam tadi. So boleh juga kalau nak rasa nak buy kat sini lah, tapi rasa macam dah terlambat. So kita tengok lagi yang lain. AUD USD, USD nampak macam boleh sell lah di sini. Okay, sebab dia dah pergi ke atas, dah pergi ke indikator SHI tadi. Tapi signal bar menunjukkan apa nama, hijau lah semua ya, maknanya target buy lah kat sini. Dan juga yang satu lagi ni menunjukkan out lah secara weak, kata dia lemah lah out dia. Tengok lagi AUD JPY pun dah terlepas lah masa. So kita relax. Di sini nampak ada sesuatu yang mungkin boleh kita buy sekarang. Okay. Walaupun indikator dah keluar kan, tetapi indikator bintang ni, matahari ni dah keluar, tetapi kadang-kadang dia boleh berubah juga. Dia akan berubah. Mungkin dia akan ke sini lagi. Okay, dia akan ke sini. Tapi kalau tengok support and resistance untuk M5 ni, maknanya dia dah yang ke bawah lah. Kalau kita tengok H1, okay, sama juga. Ada support resistance di sini. Okay, kita boleh sell. Okay, mungkin dia akan naik lagi lah. Tapi kalau dia dah terlepas pada ni, so dia jadi resistance. So itu yang kita pentingnya kena ada stop loss tu. Okay, tengok H4. H4 sekarang dia berada di sini ya. Okay. Untuk scalping, okay, so sekarang kita tengok ni pun dah mula tajam. Kita nak scalping L5, kan dah berubah. Okay, perasan tak tadi berada di sini, sekarang dia telah berada di sini ya. So mungkin dia akan ke bawah lagi, ataupun dia mungkin akan ke bawah terus. So kita akan tunggu pada indikator yang ni pula. Dan juga kita boleh tengok daripada sini. Okay, semua strong down. Strong down maknanya kita boleh, kalau tadi maknanya kita akan sell lah kan, barulah akan untung kata. So 93% down. Agak kuat ni. Nak buy sekarang pun mungkin kalau nak setting jugalah. Okay, untuk buy. Okay, kita tengok. Okay, macam ni. Okay, satu teknik dia adalah kita akan buy limit. So kita jangka, kalau kita tengok di time frame yang lebih besar. Okay, time frame yang lebih besar, sekarang ni dia berada di sini. So kita akan buy limit. Okay, sama ada di sini, di line 50% ni. Okay, kita akan beli di line 50% dan kita akan stop cut loss di sini ya. Okay, so kat sini Tok nak try buy limit. Okay, stop loss di 147.898. Sorry, take profit 1.47.898. Okay, stop loss. Okay, kita boleh letak yang di bawah lah kalau rasa confident, ataupun dah rasa okay.
So kita boleh setkan di sini lah 146 1.46079. Okay, kita pun place. Okay, kita try set masa. Samalah. Sekarang jam Malaysia pukul 2.38. Okay, so dah mula market baru open lah. So dia belum betul-betul aktif. Maknanya yang kita tahu aktif pada jam 4 petang lah waktu Malaysia. Kita letak 17.00. Okay, tak place. Okay, so tok punya target di sini lah. Okay, dan kadang-kadang kadang-kadang ni yang berlaku ni tak hit target. Pun masalah juga. Tak hit target kan. Kita jangka dia turun, dia tak turun pun, dia naik. Sebab dia memang sepatutnya berada di sini lah. Okay, kalau tengok Bollinger Band pun dah sampai di sini. Okay, mungkin dia akan turun sikit lagi jangka tok, dan kita akan naik lah. Okay, kalau mungkin dia akan turun lagi. So kita akan menanggung floating loss sekejap kot. Okay, kalau tak pun mungkin panjang jugalah kan floating loss dia sampailah ke bawah ni. Okay, sorry. Sekarang ni set untuk set 99 ni sebenarnya bergantung pada equity anda lah. So kita akan tengok pada equity sini. Kalau 10,000 yang paling sesuai adalah 10 sen sajalah. Kita main 10 sen. So kita tak adalah menanggung floating loss yang sangat tinggi lah. Okay. So signal kat sini bagi tahu tak ada lagi tak jumpa lagi kat sini. Ini pun cantik untuk sell. Ini pun cantik untuk sell ni. So sekarang ni dia nak naik ke atas. Okay, kita try sell limit dekat line 1. Okay, kalau time frame H4 pun menunjukkan di bawah signal untuk sell, dan dah mula ada pembentukan corak penajaman lah di magic indicator. Dan kat sini pun ada warna merah. Kalau study BB, okay, kalau kita study BB, okay, biasanya mungkin dia akan naik lagi, kemudian dia akan turun lah kan. Tapi dalam keadaan ni dia ada mencapah ni. Mungkin dia akan naik-naik lagi kan. Mungkin dia akan naik terus sampai sini. Dan barulah dia akan start turun lah. So ada beberapa teknik. Okay, antaranya kalau berani kita set lah dekat sini. Tapi ni pun dah pangkah. Maknanya dah nak habis trend. So kita akan sell limit. Sell limit di sini. Ni order, masukkan pending order. Tapi rasa tak boleh. Tak boleh. Dia dah pergi instant lah. So kita sell je terus. Okay, yang kaedah yang baik letak 10 sen dan sell market. Okay, baru kita set pula take profit yang kita nak ambil. Okay, sebabkan market dan sekarang dah timbul matahari, kemungkinan dia akan pergi ke line yang sini lah. So kita akan tarik okay, sampai kat sini. Kita jangka di sini. Okay, dan stop loss kita set lah atas sikit daripada dia. Atas pada sini, bagi ruang dia untuk bernafas kan. Okay, nampak. Okay, jadi setelah sejam yang berlalu lah, kita tengok Euro CHF yang sebelum ni. Daripada sini kita benda tadi tu entry kat sini sell. Tengok market turun hampir ke 0%, hampir ke line 0.0%. Lebih lah, dah lebih pada 0.0%. Okay, jadi apa nama sekarang, maknanya tadi dah take profit lah. Tu dah take profit sampai 50% ni.
Okay, so sekarang kita try satu lagi teknik. Ni kita try tengok swing trader. Kita swing biasanya di time frame H4 ataupun daily lah, H4 ataupun daily. So tu nak tengok hari ni pada H4, kita tengok mana yang close signal. Okay, tu dah keluar Euro AUD. Okay. Euro CHF pun dah keluar signal untuk swing. So kalau tengok di sini biasanya kalau macam berada di tengah-tengah ni Tok tak minat sangat lah untuk ambil swing. Okay, kalau kita nak ambil yang di tengah-tengah ni, biasanya kita ambil yang paling sesuai lah untuk scalping lah. Tapi kalau untuk swing, kita akan pergi kepada yang mana berada di betul-betul support and resistance yang paling atas lah, yang paling atas line, dekat atas line ataupun di bawah line lah. Okay, kita tengok jap. Okay, kalau tengok di sini, yang ni berada di line SHI, tetapi tak ada timbul matahari dan juga sini magic line pun tak ada menunjukkan signal lah untuk kita swing. So sebagai seorang sniper, kita akan berhati-hati lah kan untuk kita trade. Okay, kita try tengok lagi. Okay, kalau AUDJPY, okay, hari ni menunjukkan, tapi sekarang market terbesarkan sikit lagi, bagi lagi clear. Okay, walaupun dah menunjukkan dia dah sampai kat line. Okay, dan di sini dia macam naik dan juga cuba retrace, tapi tak ada indikator di bawah lah. Walau bagaimanapun di sini dia tunjukkan strong up dan juga signal bar pun semua hijau. Ini kalau nak ambil peluang untuk buy, okay, walaupun dia tak masuk dalam biru. Kalau kita tengok H1 dia naik dan juga ada minor sell dekat sini. Okay, H1 minor sell. Okay, kita tengok lagi yang lain. Di sini okay, pun sama macam AUDJPY tadi. Mana signal bar, mana tunjukkan semuanya hijau. Maka bolehlah kita nak buy, okay, secara banyak-banyak. Contohnya, okay, kalau yelah, kita tak berapa confident sama ada dia naik ataupun dia turun, tak apa, kita boleh kita punya ni cara kita akan pending order lah. Pending order, so kita akan pending order di sini. Okay, mungkin kita ambil 5 pip ke 15 pip beza ataupun 25 pip, dan terus naik ke atas lah. Okay, katakan sekarang anda dah dapat signal trend yang sangat besar. Okay, warna pun hijau, dan maknanya trend ni akan menaik ke atas, dan anda dah nampak lekuk. Okay, contohnya macam saya ni dah nampak lekuk biru, dah nampak lekuk, dan jangka dia akan naik ke atas lah. Okay, so apa yang Tok akan buat, kita akan buy limit, buy limit. Okay, kita new order. Okay, tengok di sini, katakan 74980, pending order, buy stop. Buy stop. Kita akan buy stop berapa pip. Okay, biasanya dia tak boleh lebih pada 100, kurang 100 pip.
7499 745 75 Okey, 7500. Okey, untuk dah place kat sini satu. Okey, kemudian nak lagi ambil jarak dalam 50 pip. Okey. 75500 by sorry, salah tempat pula. By stop 0.7550. Okey, di atas lagi tadi telajak pula. Okey, sorry 75050 75050 75050. Okey, macam tu. Pulanglah berapa layer nak kan. Okey, kemudian kita punya take profit. Take profit pula kecilkan balik. Kita akan tengok pada line yang atas ni. Okey, mana kita jangka kat sini. Okey, kalau tak nak tamak sangat lah, kita boleh ambil pada apa nama ni, Fibo yang ni, Fibo yang sini. Berapa nombornya tu tak nampak. Okey, ataupun anda boleh keluarkan sekejap. Okey, 76762 take profit 76762. Okey, untuk copy jap. Okey, dan letak satu lagi. Okey, kat situ scalping kat sini. Okey, stop loss. Okey, sebabkan kita jangka dia takkan turun banyak dah, sebab dia dah pergi pada support yang ni, maka kita ambil yang kat sini lah. Ambil kat sini 74101. Okey, okey, 74101. Okey, 00 pun boleh Okey, 410. Okey, so sini stop loss lah. Okey, sini stop loss. Okey, sini stop loss tu tadi. Okey, so ini kaedah teknik nak swing lah, swing berlayer-layer. Ataupun boleh juga anda terpulang lah pada anda kalau rasa memang betul-betul confident, dah ulang banyak kali, dah memang tepat lah kata indikator yang Tok dah bagi ni. So confident sangat dan dah rasa yakin, so apa lagi kan, buatlah layer-layer lagi. Ataupun nak margin, nak lot gajah ke apa kan, terpulang lah. Okay, so tu je dulu. Dan akhir sekali, pesanan Tok, untuk jadi seorang sniper, menggunakan teknik short entry ni, mindset kita kenalah, mindset kena betul, setting balik mindset kita, mesti ada disiplin, yakin dan juga mesti sabar lah. Mindset ini yang menentukan sama ada kita ni mampu ataupun tidak untuk memastikan peluru tepat ke arah musuhnya. Mindset seorang trader juga sangat penting. Jadi maknanya seandainya mindset kita baik
dan betul, maka saya yakinlah anda sebagai seorang forex trader akan berjaya. Dan ingat dan yakinlah bahawa forex trading ni bukannya satu bukannya satu destinasi, tapi ialah satu perjalanan yang sangat panjang. Macam tu. Keuntungan yang kita nak tu bukannya keuntungan sekali untung, macam main judi ataupun main jackpot kan, main tembak entam tiba-tiba kena, untung kan, parking lot besar-besar, untung besar kan, tiba-tiba selepas tu dah jadi loss, MC dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak sebenarnya, kita nak keuntungan yang konsisten biar dalam jangka masa yang panjang. Jadi pendapat tu maknanya walaupun ini adalah salah satu teknik, dan teknik bukan menjamin kejayaan seseorang dalam forex trader lah. Teknik ni cuma membantu kita untuk mengenal dan mengetahui signal dekat mana kita nak entry. Dan satu lagi pesan tu, maknanya bergurulah dengan ramai guru. Ada banyak lagi guru yang pakar-pakar, expert dalam forex trader ni kan. Mungkin anda boleh masuk kelas percuma ada. Kalau contohnya macam di XM Center, di FBS Center, ataupun yang ada beberapa center yang ada di Malaysia ni, mereka menawarkan kelas yang mungkin berbayar dengan agak minima. Mungkin anda pun mampu untuk hadir lah. Sebab contohnya di XM Center yang Tok pernah pergi, untuk menyampaikan pemetok di sana menggunakan kemudahan mereka, semuanya percuma. Cuma kalau macam katakan penceramah sebut kata dia nak berbayar lah ayat dia macam tu, barulah maknanya adalah yuran dikenakan ke atas penceramah tu lah. Dan Tok pun dah selalu bersembang lah dengan orang kata trainer IB, juga master IB dalam forex ni. Jadi mereka mengambil bayaran tu bukannya sebabkan nak untung, ataupun orang kata saja je nak cah kan, ataupun mencari keuntungan melalui cara tu lah, melalui ceramah dan sebagainya. Sebenarnya mereka pun lebih banyak untung melalui forex trader. Cuma bayaran tersebut adalah sebagai orang kata yuran komitmen daripada seorang pelajar terhadap guru dia. Macam tu. Jadi sama jugalah Tok, walaupun ilmu dalam ni Tok letakkan dalam YouTube, ianya secara percuma, walaupun sejam lebih kan. Anda pun mungkin mengantuk-ngantuk tengok hari ni kan. Jadi Tok kenakan juga yuran komitmen untuk mendapatkan indikator ni. Kalau nak dapatkan semua indikator ni, memang ada yang Tok dapat percuma, ada yang Tok berbayar, ada yang beli secara online. Dan kalau anda nak, Tok kenakan sebagai orang kata yuran komitmen, tetapi insya-Allah Tok akan pulangkan balik kepada mereka yang berkenaan. Apa yang Tok nak buat, nak minta, Tok minta korang semua share video ni melalui Facebook Tok. Selepas ni Tok akan masukkan dalam Facebook Teknik Sharp Entry Tok Wan, ataupun boleh layari Facebook Tok Wan FX Sniper. Dan mungkin ada di ruang atas ni lah, di notification, ataupun Tok akan buat dia sebagai apa nak cakap tu sebagai pin top lah, pin to top. Korang share daripada post ini, dan Tok akan buat, maknanya Tok akan buat pertandingan cabutan bertuah. Siapa yang dapat, dia akan dapat, maknanya macam ni lah. Kalau Tok kumpul semua yuran komitmen ni mencapai 1000 USD, Tok akan buat satu jabatan bertuah, dan Tok akan serahkan
duit 1000 USD tu kepada mereka yang share post ini. Macam tu maksud dia. Tapi kalau mana kalau capai 500, okay, Tok akan buat mana Tok dah tunggu. Yelah, mungkin tak ramai orang yang dapat, mungkin dia cuba cari juga free, yang free kan, kan. So kalau tak capai, mungkin sampai 100 ke, Tok akan bagi 100 lah pada mungkin dalam tempoh yang tertentu lah. Okey, kemudian ialah post ni pun, video ni Tok letak dalam YouTube. Okey, mungkin kalau anda rasa nak juga bagi duit kat Tok, klik je iklan, habis cerita. Klik iklan ni, ada AdSense, so tak apa nama, anda boleh bagi sikit lah, orang kata token lah untuk Tok kan. Okey, so jadi kalau ada apa-apa salah dan silap daripada Tok, bagi mengakhiri video ni, Tok mohon ampun dan maaf. Seandainya anda adalah otai-otai, okey, kalau ada sebarang kesilapan ataupun sebarang, ialah mungkin perkara yang boleh anda nak sharing semula dengan Tok, so Tok alu-alukan, di ruang komen di bawah ni pun anda boleh komen kan. So Tok amat alu-alukan lah, daripada semua pihak, supaya orang kata khasnya ialah untuk orang kita juga yang maju, yang kaya, itulah harapan Tok. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.